Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Harimau Malaya dijangka bakal berdepan lawan dalam kelompok 60 terbaik dunia pada aksi kalender FIFA Jun ini. Skuad kendalian Peter Klamovski bermula cemerlang pada aksi kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 apabila menundukkan Nepal dengan keputusan 2-0. Malaysia bagaimanapun hanya menjalani latihan pusat di Johor Bahru tanpa mengharungi sebarang aksi persahabatan ketika itu. Usaha untuk mendapatkan lawan yang setara buat pasukan kebangsaan diteruskan dengan beberapa kabar angin mengenai potensi lawan skuad negara mula menjadi bualan peminat. Berdasarkan beberapa laporan tidak rasmi, Harimau Malaya berpotensi untuk menentang pasukan yang berada dalam kelompok 60 hingga 80 terbaik dalam ranking FIFA sebelum melayan kunjungan jaguar Asia Tenggara, Vietnam. Pertemuan berdepan pasukan handalan dunia seperti New Zealand selain pengalaman beraksi di pentas Piala Asia 2023 memungkinkan skuad kebangsaan mendapatkan lawan yang berada pada kedudukan lebih baik. Beberapa buah pasukan di Asia Tenggara juga dikabarkan berada dalam radar Harimau Malaya namun masih belum ada sebarang pengesahan ketika ini. Anak buah Kim Sang-sik juga berada dalam prestasi cemerlang selepas membelasah Laos dengan keputusan 5-0 sekaligus menghadirkan cabaran hebat buat Malaysia. Pertembungan antara Malaysia vs Vietnam dijadualkan berlangsung pada 10 Jun tahun 2025 di Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ jam 9 malam.